Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Adibah Husna, wartawan online Tui TV. Selamat datang ke liputan berita sekolah kita. Pada 8 hingga 12 Jun 2026, SK Putrajaya Presiden 92 telah menganjurkan pelancaran program Galakan Membaca Minggu Bahasa dan Minggu PPDA 2026 yang melibatkan seluruh warga sekolah. Program ini merupakan anjuran Pusat Sumber Sekolah dengan kerjasama Panitia Bahasa Melayu, Panitia Bahasa Inggeris, Panitia Bahasa Arab, Panitia Bahasa Cina serta unit PPDA. Pelbagai aktiviti menarik yang telah disediakan bagi memupuk budaya membaca, meningkatkan penguasaan bahasa serta mengedarkan murid tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Program telah dimulakan dengan majlis pelancaran Galakan Membaca, Minggu Bahasa dan Minggu PPDA yang berlangsung di dataran Perhimpunan Sekolah. Majlis diserikan dengan ucapan perasmian, gimik pelancaran, ikrar PPDA serta persembahan bicara buku oleh murid-murid sekolah. Melalui program ini, pihak sekolah berharap dapat membina tabiat membaca secara berterusan, memupuk kecintaan terhadap bahasa serta melahirkan murid yang kreatif dan berfikiran kritis. Hari kedua menyaksikan program Bual Bicara Buku bersama Ana Muslim yang melibatkan murid tahun 5. Program ini memberi peluang kepada murid untuk mengenali dunia penulisan dan penerbitan buku dengan lebih dekat. Selain itu, pertandingan mewarna PPDA bagi tahap 1 serta kuis bahaya dadah bagi tahap 2 turut diadakan bagi meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya menjauhi dadah dan bahan terlarang. Pada masa yang sama, jualan buku dan pameran buku Ana Muslim mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada murid dan guru. Pelbagai pertandingan bahasa telah dijalankan pada hari ketiga. Murid tahun 1 menyertai pertandingan mewarna bahasa Arab, manakala murid tahun 2 hingga tahun 6 mengambil bahagian dalam pertandingan cari kata bahasa Arab. Bagi bahasa Inggeris pula, murid tahap 1 menyertai pertandingan comic competition, manakala murid tahap 2 menghasilkan esei bertajuk My Favorite Person. Aktiviti ini berjaya meningkatkan minat murid untuk menguasai pelbagai bahasa secara kreatif dan menyeronokkan. Hari keempat menampilkan pelbagai pertandingan bahasa Melayu seperti pertandingan bercerita tahap 2, melafaz pantun bagi murid tahun 2 dan tahun 3 serta pertandingan tulisan cantik untuk murid tahun 1. Peserta menunjukkan bakat dan keyakinan yang tinggi ketika menyampaikan cerita dan pantun di hadapan para hakim. Turut berlangsung ialah pameran bas AADK yang memberikan pendedahan kepada murid tentang bahaya dadah dan kepentingan gaya hidup sihat. Hari terakhir program diserikan dengan pertandingan menghasilkan angpau bahasa yang melibatkan semua murid. Melalui pertandingan ini, murid berpeluang menzahirkan kreativiti mereka dengan menghasilkan angpau. Apakah aktiviti yang paling anda sukai sepanjang program ini? Saya paling suka program Bual Bicara bersama Ana Muslim kerana saya dapat belajar banyak perkara yang baik. Apakah manfaat yang anda peroleh daripada program ini? Program ini melibatkan saya lebih semangat dan lebih berani untuk melibatkan diri dalam penyertaan pertandingan. Program Galakan Membaca, Minggu Bahasa dan Minggu PPDA 2026 telah berjaya mencapai matlamatnya dalam memupuk budaya membaca, memperkasakan penguasaan bahasa dan meningkatkan kesedaran tentang bahaya dadah dalam kalangan murid. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua guru, murid serta pihak yang terlibat menjayakan program ini. Sekian liputan daripada saya, Nur Adibah Husna, melaporkan untuk online Tui TV. From me to you. Sekian, terima kasih.